tengah lepak kat airport ni, tengah tunggu flight balik Malaysia. Kau tengok tu, kita semua tengah buat social media. Social media sekarang serius dah berubah. Sebab kalau kau ingat dulu, especially masa zaman social media baru 2010 ke 2015-16, dia punya game dia simple lah sebenarnya. Ramai orang yang kebanyakan social media content creator yang hidup zaman tu, yang kekal sampai zaman sekarang, boleh kira lah, tu memang tak ramai. Game dia dulu grow follower, and then bila dapat follower yang besar, dia akan dengan konten-konten yang dia hasilkan tu, membuatkan konten-konten tu pun akan mendapat views ataupun engagement yang tinggi hasil daripada followers yang diorang dapat. Betul tak? And tapi sebenarnya sekarang ni, kalau korang perasan, sekarang dah literally different. Dia jadi terbalik. Korang buat konten, korang buat konten. Macam aku sekarang ni tengah buat konten kat Saudi kan. Macam kalau dulu ada certain platform, kalau kau buat konten kat negara tu, especially TikTok pun sama, dia akan push kat negara mana yang kau post video kan. Tapi sekarang ni, contoh aku buat video, aku cakap bahasa Melayu, video ni aku post, dia automatically video tu sendiri yang akan mencari audience tu. Audience di TikTok akan detect bahasa apa dia gunakan, and kat orang, topik apa yang dibicarakan, yang mana sesuai dengan orang yang macam mana. So dia akan hantar video tu, dia akan mencari audience dia sendiri lah. Sebab tu korang tengok video ni, sebab korang berdasarkan TikTok punya analytik antara orang yang mungkin minat akan topik-topik yang macam ni. So tak boleh mengharapkan kita dah ada followers yang tinggi, automatically kita punya video pun akan dapat views yang tinggi. Dah tak ada lah. So istilah tu, macam aku pernah cakap sebelum ni, memang followers pun memang dah mati lah. Bagi aku, siapa yang rely on followers, dia literally memang bunuh diri. Sebab semua orang compete untuk dapatkan audience, kau je mengharapkan followers kau sendiri. So kau kena evolve cara kau buat content supaya approach tu berbeza. Nampak macam sama, tapi kau twist sikit je. Kau cari audience, bukannya automatic dapat audience. Sebab kalau kau fikir logik pun, TikTok is a business kan. So kalau dia buat satu sistem yang memang membuatkan business owner tu, content creator business owner ni selesa, automatically dah tak sengit dan akan mati lah. Audience pun tak akan makin tak suka, sebab dia tengok orang yang buat content tu macam tak ambil serius, terlalu selesa. So benda ni penting sebab apa? Bagi aku, ni adalah petanda besar yang mana semua orang boleh buat tau. Dia bukan dia just menunjukkan yang korang boleh start je, dan automatically content korang akan dihantar, TikTok akan cari. Tapi kalau video korang tak dapat contohan, maksudnya memang video korang tu tak ada orang yang sesuai untuk dia tengok. Sebab video tu terlalu tak best, terlalu bahasa kasar, terlalu sampah ke apa kan, membuatkan orang tak nak tengok. So TikTok tak jumpa orang yang sesuai. Sebab dalam dunia ni semua nak tengok content yang best, betul tak? Walaupun education, tapi kena best. And contoh macam aku, ada student baru ni kan, dia baru je join, and dia dapat lebih daripada 10,000 views lah, buat video pasal ayam lah. Tapi kenapa? Sebab TikTok hantar video ni dekat orang-orang yang berminat pasal ayam. So automatically orang tanya pasal bisnes kat mana nak cari, kat mana nak dapat dengan ayam goreng dia, macam-macam. And the best part adalah, disebabkan korang semua boleh buat, korang sendiri yang akan nampak pattern and belajar. Okay, video macam ni perform, video macam ni tak perform. And apa yang korang perlu buat lepas tu simple, just double down on content yang perform, yang korang dah pernah buat. Sebab aku tak nafikan memang susah. Yang paling susah adalah untuk start. Ramai orang dia bukan perlukan lagi banyak info untuk start, sebab dia lagi banyak info yang dia dapat, dia akan lagi pening. Sebab info-info yang kebanyakan dia dapat tu adalah untuk orang yang dah start, dah tengah jalan, nak cuba teruskan lagi, nak grow lagi. Tapi untuk orang yang baru nak start, dia tak ada nasihat yang complicated ke apa banyak yang buatkan korang lagi pening. Nasihat korang satu je, start je. Sebab bila korang dah start, dah ada momentum, baru korang perlukan nasihat-nasihat yang lain. Korang kena buat macam ni, XYZ, macam aku ajar student aku tadi tu yang dapat views tinggi. Honestly bagi aku rasa social media sekarang ni sangat-sangatlah underpriced lah bagi aku. Sebab semua orang je boleh start. Bayangkan zaman dulu kau nak reach 100k orang, berapa banyak kau kena spend. Tapi sekarang ni siapa-siapa je boleh dapat. Macam Mamat ni, student aku, dia boleh dapat 10k macam tu je. So siapa-siapa je boleh dapat. So selama mana benda ni akan berlangsung, aku pun tak tahu, to be honest. But ni adalah masa yang terbaik untuk take action. And honestly, walaupun aku dah cakap benda ni, kau kena ingat, ni bukanlah satu-satunya cara untuk bina personal brand, nak naikkan bisnes korang ke apa. Ini adalah salah satu cara yang berhasil yang aku nampak and so far. So kau nak belajar agak macam studio aku ni, kau boleh just klik link kat bawah.